ketukan rantai besi yang melolong bagai jeritan, dan tawa ganas yang memenuhi ruang sukar dipercayai ia milik manusia. Letnan Muda Zulaikha binti Hassan tergantung terbalik pada rasuk siling di dalam gudang usang. Rambut panjangnya terurai ke lantai melawan graviti di atas wajahnya yang pucat lesi. Dalam pandangan kaburnya, Kapten Saleh bin Omar menghampiri, mengibas-ngibaskan satu USB kecil seperti trofi. Wajahnya bercampur dengan kegembiraan yang kejam dan kebencian. "Ini yang kau cari, ya Cik Mawar? Perempuan macam kau patutnya melayan jantan di kedai kopi saja, bukan menyibuk urusan askar. Di mana engkau curi ini?" Dia menyumbat USB itu ke dalam poketnya dan memberi isyarat kepada anak buahnya yang berdiri di belakang. "Apa yang kamu tunggu? Betulkan semula perangai anak manja ni, bagi dia pengajaran." Atas arahan itu, dua orang bawahan bertubuh besar menghampirinya dengan senyuman jahat. Namun, sebelum kaki mereka sempat menyentuhnya, sesuatu yang tidak terjangka berlaku. Letnan Muda Zulaikha yang tergantung terbalik mengangkat kakinya lurus ke atas seperti harimau kumbang dan mengunci leher lelaki yang pertama menghampirinya dengan gaya gunting. Dengan jeritan terkejut, dia menggunakan momentum itu untuk memutar badannya dalam putaran gila, menggeselkan tali yang mengikat pergelangan kakinya pada pisau yang terselit di pinggang lelaki itu sehingga putus. Badannya yang serta-merta bebas mendarat di lantai tanpa bunyi, seperti seekor kucing hutan yang tangkas. Tanpa memberi mereka masa untuk berfikir, dia menyerang titik sensitif kedua-dua lelaki yang lain dengan tepat, melumpuhkan mereka. Ia berlaku sekelip mata. Kapten Saleh terpaku di tempatnya, tidak percaya dengan pemandangan di hadapannya. Sebelum dia sempat bertindak balas, Zulaikha berdiri sambil menepis debu dan menekan perlahan cincin yang kelihatan sangat biasa yang tersemat di jarinya. Lelaki itu tidak tahu sama sekali siapa yang baru diusikanya. Dia hanya menganggapnya seorang pegawai wanita yang lemah. Tetapi itu adalah kesilapan yang tidak boleh ditarik balik. Dia sedang berhadapan dengan Dewi Dendam dalam seragam tentera, dan legiun neraka yang dipanggilnya sedang membelah langit menuju ke tempat ini. Beberapa minggu sebelum malam gudang yang mengerikan itu, di bilik paling dalam dan paling gelap di Pusat Perubatan Angkatan Tentera, PPAT, hanya kesedihan yang mendalam dan kesunyian yang menelan semua cahaya yang menyelubungi ruang itu. Meja Jeneral Suraya binti Ahmad dengan pakaian hitam berdiri sendirian di hadapan gambar seorang pemuda berwajah lembut yang diletakkan di atas mimbar. Bau busuk bunga kekuah menusuk hidungnya. Pemuda dalam gambar itu adiknya satu-satunya, Prebet Zulkifli bin Ahmad, tersenyum dengan senyuman paling riang di dunia. Itu adalah senyuman yang sama beberapa bulan lalu ketika dia menyentuh bintang di bahu kakaknya dan berjanji, "Saya akan jadi askar sehebat kakak." Laporan rasmi daripada pihak berkuasa tentera adalah dingin dan ringkas, pilihan ekstrim akibat kemurungan. Tetapi Suraya tahu, itu adalah pembohongan semata-mata. Adiknya bukanlah seorang yang akan membunuh diri. Dia kuat, positif dan penuh kebanggaan terhadap kehidupan tenteranya. Seseorang atau sesuatu pasti telah mendorong adiknya ke arah kematian. Dengan tangan bersarung putih, dia membuka kotak peninggalan adiknya yang telah dingin. Di dalamnya terdapat sebuah buku diari usang dan beberapa pucuk surat. Dan di halaman terakhir, terdapat satu ayat ringkas yang ditulis tergesa-gesa, seolah-olah adiknya menorehnya sebelum mati. "Kakak, saya takut ini neraka. Kolonel Azman, Kapten Saleh, Gudang Logistik." Itu adalah jeritan terakhir adiknya dan satu-satunya panduan ke arah kebenaran. Setitis air mata terakhir mengalir dari mata Suraya dan saat air mata itu kering, pandangannya berubah. Menggantikan kesedihan dan kesakitan, hanya tinggal kemarahan yang dingin yang boleh membakar segala-galanya dan kehendak membalas dendam yang sekuat keluli. Dia membuat keputusan. Dia tidak boleh melepaskan adiknya begitu sahaja.
dia mesti mendedahkan kebenaran dan menghukum syaitan-syaitan yang mendorong adiknya ke arah kematian dengan tangannya sendiri. Malam itu, dia kembali ke pejabat pemerintahannya, Markas Pemerintah Operasi Khas yang terletak di bawah pengawasan terus Kementerian Pertahanan. Tanpa sebarang kata, dia menanggalkan lencana pangkat Meja Jeneral yang berkilauan di bahunya, simbol kehormatan sebagai jeneral wanita termuda dalam sejarah Malaysia. Kemudian dari sudut terdalam almari, dia mengeluarkan satu set seragam tempur asing dengan lencana pangkat Letnan Muda, pangkat seorang pegawai baru. Papan namanya tertera Zulaikha binti Hassan. Dia memutuskan untuk meninggalkan segala-galanya. Kehormatannya sebagai Meja Jeneral termuda, kuasa besar sebagai Panglima Operasi Khas. Semata-mata untuk membalas dendam adiknya, dia memutuskan untuk masuk ke tempat paling bawah, ke tempat paling dalam di sarang syaitan itu sendiri. Selepas menukar pakaian seragam tempur, kali terakhir dia mengeluarkan sebentuk cincin kecil dari laci meja yang dalam. Ia kelihatan seperti cincin perak biasa, tetapi ia adalah satu-satunya peranti komunikasi kecemasan yang menghubungkannya dengan anak-anak buahnya, Pemusatan Teknologi Canggih Markas. Dia menyarungkan cincin itu ke jarinya. Tunggu, Zulkifli, kakak akan datang. Kesakitan yang kau alami, ketakutan yang kau rasa, semua itu akan kakak bayar 1000 kali ganda kepada mereka. Dia bersumpah di hadapan gambar adiknya, menelan darah mata. Dewi Dendam akhirnya membuka pintu neraka dan mula melangkah masuk, perang senyap dan menakutkan, di mana dia meninggalkan semua kemuliaan hanya untuk satu dendam, telah bermula. Dia melangkah masuk ke pejabat komandan regimen untuk melapor diri sebagai pegawai baru. Di sana, Kolonel Azman dengan wajah yang tamak dan licik duduk di kerusi besar seperti raja, menunggunya. Dan di sebelahnya, Kapten Saleh berdiri seperti seorang hamba, tersenyum sinis. Kolonel Azman hanya membelek dokumennya sambil merenungnya dari kepala hingga kaki secara terang-terangan. Pandangannya penuh dengan kekasaran, seolah-olah dia sedang menawar harga barang di pasar, bukan menghormati seorang pegawai. Letnan Muda Zulaikha. Wajahnya boleh tahan. Saya rasa tempat lain lebih sesuai daripada tentera. Kapten Saleh menambah dengan ketawa yang menjijikkan. Betul kata Kolonel, macam Cik Mawar yang bekerja di butik bandar. Macam mana muka macam ni boleh bertahan dalam kehidupan tentera yang kasar? Cik Mawar. Itu adalah cap pertama yang mereka lekatkan padanya. Mereka menilai dia hanya berdasarkan penampilan, bukan pangkat atau kebolehan. Dalam fikiran mereka yang busuk, wanita cantik adalah automatik lemah dan bodoh. Suraya menahan kemarahan yang membuak di dalam hatinya dan memperkenalkan dirinya dengan suara robotik. Suaranya yang tanpa emosi itu membuatkan Kapten Saleh semakin jengkel. Suara tak ada semangat langsung. Selalunya budak macam kau ni akan lari ke tempat senang macam bahagian logistik. Tapi ini bukan tempatnya. Mulai hari ini, aku akan betulkan disiplin tentera kau betul-betul. Sejak hari itu, gangguan jahat Kapten Saleh bermula. Menggunakan kuasanya, dia mengarahkan Letnan Muda yang baru di bahagian logistik itu melakukan kerja-kerja paling kotor dan sukar yang dielak oleh askar-askar biasa, bukannya tugas rasmi. Hei Cik Mawar, jangan berdiri saja di sana. Pindahkan semua kotak kelengkapan tentera itu ke gudang. Tak ada layanan istimewa sebab kau perempuan. Dia menunjuk ke arah timbunan kotak kelengkapan tentera yang berat. Pegawai-pegawai lain hanya berpura-pura tidak nampak. Suraya mengangkat kotak yang lebih besar daripada badannya tanpa berkata apa-apa. Kekuatan luar biasa yang keluar dari tubuhnya yang kecil membuat beberapa askar yang memerhati ternganga. Hei Cik Mawar, belum habis lagi ke? Kalau tak selesai hari ini, kau tahu-tahu sajalah kena kerja lebih masa sampai pagi. Apabila dia terus menjalankan tugasnya tanpa rungutan, gangguan Saleh menjadi lebih kejam. Kali ini, dia mengarahkan Suraya membuka sumbatan tandas pegawai menggunakan tangan dengan alasan tandas itu tersumbat. Itu adalah penghinaan yang jelas terhadap maruah. Kenapa? Terlalu kotor?
Perempuan macam kau memang patut buat kerja kotor macam ni. Kalau tak nak, buka saja seragam kau. Dia menjerit padanya di hadapan semua orang, memalukannya. Suraya masuk ke dalam tandas, memakai sarung tangan getah tanpa sebarang perubahan ekspresi. Dia tidak marah, dia tidak sedih. Dia hanya menggunakan semua penghinaan dan kehinaan ini sebagai bahan bakar untuk mengukuhkan lagi semangat dendamnya. Sambil membersihkan tandas dan membawa barang logistik yang berat, dia mula memahami struktur neraka ini secara senyap. Siapa orang kepercayaan Azman, siapa pengikut Saleh dan siapa mangsa yang merintih akibat keganasan mereka. Matanya melihat segala-galanya dan mengingati segala-galanya. Sikapnya yang patuh membuatkan Kapten Saleh tersalah anggap bahawa dia telah tunduk sepenuhnya. Dia semakin berani dan sombong, mabuk dengan kuasanya. Dia tidak tahu, Cik Mawar yang sedang diganggunya itu sebenarnya adalah Dewi Dendam tanpa belas kasihan yang sedang mengukur bila masanya yang tepat untuk memotong tali lehernya. Suraya sedang mengasah pisaunya secara senyap dalam kegelapan untuk mencari petunjuk pertama yang berkaitan dengan kematian adiknya. Dan untuk hari di mana regimen busuk ini akan dimandikan dengan darah saat petunjuk itu muncul. Setiap penghinaan yang diterima dicatat sebagai hutang yang akan dibayar balik dengan bunga yang paling tinggi. Sambil menjalankan arahan Kapten Saleh yang memalukan secara senyap, Suraya pada masa yang sama memulakan siasatan rahsia untuk mencari jejak terakhir adiknya. Sasaran pertamanya ialah askar-askar di bilik kediaman yang paling rapat dengan adiknya, Pribet Zulkifli. Dia sengaja menghantar bekalan ke padang latihan tempat mereka bekerja, mencipta peluang untuk mendekati mereka secara semula jadi. Dia tidak berputus asa. Daripada mendesak atau memberi arahan, dia mendekati mereka dengan keikhlasan. Dia membantu mereka membawa kotak peluru yang berat dan semasa waktu rehat, dia menggosok bahu mereka yang letih sambil menghulurkan minuman sejuk yang dibelinya dengan gajinya sendiri yang sedikit. Melihat keikhlasannya, hati askar-askar yang tertutup mula terbuka, sedikit demi sedikit, sangat perlahan. Beberapa hari kemudian, Pribet Karim, salah seorang rakan sebilik Zulkifli, menghampiri Suraya yang sedang bertugas rondaan malam. Dia bercakap dengan suara yang perlahan sambil memerhatikan sekeliling. "Lieutenant Muda Zulaikha, adakah puan mendekati kami kerana Zulkifli?" Suraya mengangguk perlahan. Pribet Karim teragak-agak seketika, tetapi akhirnya dia membuka mulut. Suaranya bergetar kerana rasa bersalah dan ketakutan. "Zulkifli tidak bunuh diri, puan. Sama sekali tidak." Mendengar kata-kata itu, hati Suraya jatuh. Dia menunggu dengan tenang untuk kata-kata seterusnya. Dia kata dia ternampak sesuatu di gudang logistik beberapa hari sebelum itu. Dia nampak Kolonel Azman dan Kapten Saleh menyeludup keluar barangan tentera. Dia beritahu saya secara rahsia, dia sangat takut dan tidak tahu apa yang patut dia lakukan. Air mata mula bertakung di mata Pribet Karim. Saya hanya suruh dia buat-buat tak nampak, puan. Jangan cari nahas. Saya yang menghalang Zulkifli. Saya pengecut. Suraya memegang bahunya yang bergetar. "Tidak, Pribet Karim, itu bukan salah kamu. Teruskan cerita." Semua kepingan teka-teki mula bersatu. Adiknya bukan sekadar saksi. Dia mempunyai bukti dan dia dibunuh kerana bukti itu. Bunuh diri akibat kemurungan adalah penyamaran keji untuk menutup jenayah keji mereka. Dalam hati Suraya, rasa bersalah terhadap adiknya dan kemarahan terhadap syaitan itu kembali membuak. Dia mengepal penumbuknya erat. Kukunya menusuk tapak tangan sehingga berdarah, tetapi dia tidak merasakan sakit. Loka itu masih ada di sana. Ya, Lieutenant Muda. Barang peninggalan Zulkifli masih ada di sana. Mata Suraya bersinar dingin. Kini sasarannya jelas. Bukti yang adiknya pertaruhkan nyawanya mesti ditemui dan ia akan menjadi obor pertama yang akan menyalakan api penghakiman neraka ini. Dia berterima kasih sekali lagi kepada Pribet Karim dan menyelipkan sekeping nota kecil ke tangannya tanpa disedari sesiapa.
Jika berlaku apa-apa, hubungi nombor ini. Keselamatan kamu dan rakan-rakan kamu akan saya jamin. Itu bukan janji Letnan Muda Zulaikha. Itu adalah janji tegas Meja Jeneral Suraya, Panglima Operasi Khas Angkatan Tentera Malaysia. Pentas dendam baru sahaja bersedia. Masa kembali ke masa kini. Setelah mendapat petunjuk terakhir adiknya, Suraya mula bergerak dengan lebih berani dan teliti. Pada waktu siang, dia masih menjalankan semua tugas remeh Kapten Saleh meredakan kewaspadaan lelaki itu. Pada waktu malam pula, dengan bantuan askar-askar yang telah membuka hati kepadanya, dia secara rahsia menyiasat rekod logistik kem dan loker adiknya. Askar-askar itu menjadi mata dan telinganya yang setia. Mereka menyeludup keluar salinan asal rekod logistik mengelak daripada pengawasan orang-orang Kapten Saleh dan dia menganalisisnya sepanjang malam. Berdasarkan petunjuk yang ditinggalkan adiknya, dia akhirnya menemui bukti penting bahawa Kolonel Azman dan Kapten Saleh telah menggunakan syarikat hantu untuk menyeludup keluar berpuluh ribu unit jaket kalis peluru model terkini dan menggantikannya dengan peralatan lama yang hampir dilupuskan. Itu adalah tindakan pengkhianatan yang tidak boleh dimaafkan, mengisi poket mereka sendiri dengan mempertaruhkan nyawa askar-askar di barisan hadapan. Walaupun gerakannya sangat rahsia, ekor yang panjang pasti akan dipijak. Kapten Saleh mengesan suasana pangkalan yang berubah secara halus. Dia mula melihat tanda-tanda penentangan yang samar dalam pandangan askar-askar yang dulunya takut kepadanya. Dan dia merasakan secara naluri bahawa di tengah-tengah perubahan itu adalah Letnan Muda Zulaikha, si Cik Mawar yang selalu menjalankan kerja kotor. Dia yakin ada sesuatu yang berbahaya tersembunyi di sebalik sikap patuhnya. Dia memutuskan bahawa dia tidak boleh membiarkan perempuan itu berterusan begitu dan dia mesti mematahkan semangatnya sepenuhnya di hadapan semua orang. Peluang itu datang semasa latihan taktikal luar yang dihadiri oleh seluruh regimen. Padang latihan telah menjadi lumpur berlecah akibat hujan beberapa hari. Kapten Saleh mengumpulkan semua anggota yang mengambil bahagian di tengah padang perbarisan. Dan tanpa sebarang sebab, dia memanggil Zulaikha ke hadapan barisan. Letnan Muda Zulaikha. Suaranya cukup kuat untuk bergema di seluruh padang perbarisan dan di dalamnya terkandung niat jahat yang jelas. Aku perlu lihat sendiri sejauh mana kau sebagai pegawai logistik memahami kesukaran anggota tempur. Kau nampak kolam lumpur di sana? Dia menunjuk dengan jarinya ke arah kolam lumpur terbesar dan paling kotor di tengah padang perbarisan. Mulai sekarang, kau merangkak ulang-alik 10 kali dalam kolam itu. Laksanakan. Apabila arahan itu diberikan, seluruh padang perbarisan terdiam. Ini bukan latihan. Ia adalah penyeksaan terang-terangan dan penghinaan awam terhadap maruah. Mengarahkan seorang pegawai, apatah lagi pegawai wanita, merangkak dalam lumpur di hadapan ratusan askar adalah perbuatan yang tidak boleh dibenarkan atas sebarang alasan. Zulaikha memandang silih berganti ratusan mata yang merenungnya dan Kapten Saleh yang mentertawakannya di hadapan. Apabila dia kelihatan ragu-ragu, Kapten Saleh mendesaknya dengan suara yang lebih lantang. Apa lagi? Tak dengar arahan aku ke? Atau memang tak boleh buat sebab kau ni jenis Cik Mawar yang manja? Inilah sebabnya kenapa perempuan tak boleh jadi askar. Dibesarkan dengan lembut, tiada semangat. Dia menggunakan jantinanya untuk cuba menyematkan dalam fikiran semua orang bahawa dia adalah makhluk yang lemah. Tetapi saat berikutnya, jangkaannya meleset sepenuhnya. Zulaikha membetulkan topi tempurnya tanpa ragu-ragu dan tanpa teragak-agak, melemparkan badannya ke dalam kolam lumpur yang sejuk dan melekit. Dia mula merangkak secara senyap dalam posisi FM yang sempurna tanpa menunjukkan sebarang rasa tidak selesa atau penghinaan. Walaupun lumpur sejuk membasahi seragam tempurnya dan melekat di wajah serta rambutnya, pandangan matanya tidak goyah sedikit pun. Wajah Kapten Saleh berkerut kerana marah dengan ketidaktundukannya. Apabila gambaran yang diinginkannya dia menangis, meminta ampun atau melanggar perintah dan memberi alasan untuk dihukum tidak berlaku, dia mendesaknya dengan lebih jahat.
Zulaikha mengulang-alik dalam lumpur dengan lebih pantas mengikut jeritannya. Badannya hancur, tetapi semangatnya menjadi lebih jernih dan lebih keras daripada sebelumnya. Dia merangkak melalui semua penghinaan itu dengan seluruh tubuhnya. Dan kenangan ini akan menjadi bilah paling dingin yang akan diacukan ke leher Kapten Saleh kelak. Ratusan askar memerhati dalam diam. Pandangan mereka yang pada mulanya bersimpati, beransur-ansur bertukar menjadi kagum. Mereka sedang menyaksikan maruah agung seorang manusia yang tidak tunduk di hadapan keganasan yang tidak adil. Akhirnya, 10 pusingan selesai. Zulaikha, yang seluruh badannya disaluti lumpur, berdiri di hadapan Kapten Saleh seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Matanya bersinar lebih dingin dan lebih dalam daripada bila-bila masa. Lapo. Lieutenant Muda Zulaikha merangkak seperti yang diarahkan. Selesai. Dengan penampilannya yang tidak terjejas, Kapten Saleh merasakan seolah-olah dia pula yang dihina. Dia tidak dapat menahan marahnya, menolak bahu wanita itu dengan kuat dan menjerit. "Pergi, aku tak mahu tengok muka kau. Hilang dari pandangan aku sekarang." Zulaikha memberi tabik hormat secara senyap dan berpusing ke arah barisan. Semasa dia berjalan, askar-askar itu secara spontan memberi laluan. Ia seperti tanda hormat senyap kepada teratai yang mekar di tengah-tengah lumpur. Pada hari itu, Kapten Saleh cuba memijaknya, tetapi sebaliknya, dia menjadikan wanita itu wira seluruh pangkalan dan dia masih belum menyedari kesilapan paling mematikan yang akan mempercepatkan kematiannya. Selepas insiden memalukan di kolam lumpur, pengawasan Kapten Saleh menjadi lebih agresif. Dia menyedari bahawa Zulaikha bukanlah duri biasa, tetapi musuh sebenar yang mengancam seluruh kerajaan mereka. Dia mula menugaskan beberapa orang kepercayaannya untuk mengawasi setiap pergerakan Zulaikha seperti bayang-bayang. Dia dapat merasakan secara naluri bahawa dia sedang mencari sesuatu dan dia memasang perangkap secara senyap untuk menangkapnya saat ia muncul. Suraya tahu akan hakikat itu. Dia merasakan mata-mata rahsia mengikutinya, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan bertindak seperti biasa. Dia menunggu masa yang tepat. Satu-satunya peluang untuk mencari bukti terakhir yang adiknya pertaruhkan nyawanya. Peluang itu datang daripada buku diari lama adiknya. Dia menghabiskan sepanjang malam menterjemahkan nota-nota terakhir adiknya yang bercampur aduk seperti kod. Dan akhirnya, dia menemui mesej yang tersembunyi di dalam koordinat dan nombor yang hanya digunakan dalam tentera. Gudang Logistik 1, rak ketiga, batu bata kelima di dinding utara. Itu adalah peta harta karun terakhir yang ditinggalkan adiknya. Masalahnya, tempat itu adalah lokasi yang paling ketat diawasi di pangkalan di mana Kapten Saleh menggunakannya sebagai gudang peribadi untuk menyembunyikan segala macam barangan haram. Mustahil untuk mendekatinya pada waktu siang. Peluang itu hanya ada pada waktu malam. Tepatnya, 1 malam sahaja. Apabila semua kawalan paling longgar. Pada hari yang dijadualkan berlaku pemadaman elektrik besar-besaran di seluruh regimen, Suraya telah menyediakan segala-galanya. Untuk mengelakkan pengawasnya, dia berpura-pura sakit malam itu dan berbaring di bilik rawatan. Dan pada tengah malam ketika semua orang tidur, dia keluar dari bilik rawatan seperti hantu menuju ke gudang logistik 1 yang diselubungi kegelapan. Dia memasukkan tangannya yang bergetar ke dalam lubang itu dan akhirnya hujung jarinya merasakan sentuhan logam yang sejuk dan kecil. USB, kunci terakhir yang mengandungi semua kebenaran yang adiknya pertaruhkan nyawanya untuk dilindungi. Saat dia memegangnya, dia merasakan jantungnya berdegup kencang seolah-olah mahu pecah. Dia fikir semuanya telah berakhir dan dia boleh mendedahkan kematian adiknya yang tidak adil. Dia meletakkan USB itu jauh di dalam poket jaket tempurnya, mengembalikan semuanya ke tempat asal dan keluar dari gudang secara senyap. Tetapi saat dia hilang dalam kegelapan, 2 bayangan bergerak perlahan dari semak samun tidak jauh dari gudang.
Mereka adalah pengintip yang ditanam oleh Kapten Saleh. Mereka mengekorinya dari awal dan menyaksikan seluruh proses dia mencari sesuatu dari dalam gudang. Mereka segera melaporkan perkara itu kepada Kapten Saleh yang sedang tidur. "Kapten, kami berjaya. Zulaikha keluar dari gudang 1 dengan membawa sesuatu." Suara Kapten Saleh yang mamai serta-merta berubah menjadi dingin dan tajam seperti ular. "Tangkap dia." Satu perkataan itu sudah cukup. Dalam perjalanan pulang ke bilik kediamannya, Suraya merasakan sesuatu yang tidak kena. Rasa membunuh yang jelas, berbeza daripada biasa, ditujukan kepadanya. Saat dia memasuki lorong mati, beberapa bayangan yang menunggu dalam kegelapan menghalang dia dari hadapan dan belakang secara serentak. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Kapten Saleh. "Lieutenant Muda Zulaikha, ada tempat yang kami perlu pergi bersama. Lebih baik ikut secara baik." Mereka tersenyum sini seperti anjing pemburu di hadapan mangsa yang terperangkap dan perlahan-lahan merapatkan kepungan. Suraya mengeluh. Dia sedar dia telah jatuh ke dalam perangkap. Tetapi di wajahnya terdapat keazaman yang dingin, bukannya ketakutan. Bagaimanapun, pertempuran ini perlu berlaku juga. Dan malam ini adalah pentasnya. Dia mengambil posisi tempur secara senyap. Pandangan matanya berubah daripada Lieutenant Muda Zulaikha kepada Major Jeneral Suraya, Panglima Operasi Khas. Tirai neraka akhirnya dibuka. Dalam kegelapan lorong itu, Suraya terpaksa berhadapan dengan 4 orang lelaki sendirian. Mereka adalah yang paling kejam dan ganas di kalangan orang-orang Kapten Saleh. Mereka berlari ke arahnya sambil ketawa, menyangka seorang pegawai wanita adalah mangsa mudah. Tetapi yang mereka hadapi bukanlah seorang wanita yang ketakutan. Yang mereka hadapi adalah mesin perang manusia yang sempurna, yang telah dilatih selama puluhan tahun. Tubuh Suraya bergerak seperti angin. Dia mematahkan tangan lelaki pertama yang menyerangnya dan menggunakan momentum itu untuk menyiku titik sensitif lelaki yang menyerang dari belakang. Dengan jeritan terkejut, lelaki-lelaki besar itu tumbang seperti daun gugur. Setiap gerakannya ringkas dan mematikan, tanpa gerakan yang tidak perlu. Itu bukan seni mempertahankan diri biasa yang diajar dalam tentera. Itu adalah teknik membunuh sekali serang, pasti mati yang hanya dikuasai oleh ejen paling elit di kalangan pasukan khas. Dalam beberapa saat sahaja, 3 orang lelaki mengerang kesakitan di lantai. Lelaki terakhir yang tinggal berundur ke belakang dengan rasa seram, tidak percaya dengan pemandangan di hadapannya. Tetapi pada saat itu juga, musuh kelima yang tidak dijangka muncul dari kegelapan, Kapten Saleh. Dia telah memerhatikan semuanya dari awal. Dia terkejut melihat anak buahnya tumbang begitu mudah. Tetapi pada masa yang sama, dia yakin bahawa wanita ini bukan calang-calang. Tanpa teragak-agak, dia menghayunkan paip besi berat di tangannya ke arah kepala Suraya dari belakang. "Pak!" Dengan bunyi yang tumpul, penglihatan Suraya menjadi gelap seketika. Kesakitan yang mengerikan menembusi kepalanya. Dia jatuh berlutut. Walaupun seorang tentera yang terlatih, serangan hendap yang pengecut tidak dapat dijangka. Perempuan raksasa ni, Kapten Saleh tercungap-cungap memandang wanita yang tumbang itu. Wajahnya bercampur antara ketakutan dan kemarahan. Dia menjerit kepada anak buahnya yang tumbang. "Apa yang kamu tengokkan saja, ikat perempuan ni sekarang." Anak buahnya yang tersedar bergegas datang dan mengikat tubuh Suraya yang tidak sedarkan diri dengan tali. Kemudian, mereka menyeretnya seperti guni ke dalam gudang logistik 1, tempat dia baru keluar. Berapa lama masa berlalu? Suraya tersedar apabila air sejuk disiram ke atas kepalanya. Dia menyedari dia tergantung terbalik pada rasuk siling gudang. Darah mengalir dari kepalanya, menghalang pandangannya dan seluruh badannya terikat erat dengan tali, tidak dapat bergerak. Di hadapannya, dia melihat Kapten Saleh duduk di kerusi dengan menyilangkan kaki. Wajahnya dipenuhi senyuman sombong seorang pemenang. "Dah sedar, Lieutenant Muda Zulaikha? Atau patutkah aku panggil kau, Ajen Pasukan Khas?"
Dia mengeluarkan USB yang dipertaruhkan nyawa wanita itu untuk ditemui dari poket jaket tempur Suraya. Ini yang kau carikan. Dia mencucuk USB itu ke dalam komputer ribanya dan membuka fail-fail di dalamnya. Di dalamnya terdapat video dan fail audio yang mengandungi semua penyelewengan dia dan Kolonel Azman serta salinan buku log rahsia. Ketakutannya serta-merta bertukar menjadi kemarahan dan niat membunuh yang tidak terkawal. Dia memutuskan bahawa dia tidak boleh membiarkan wanita ini, saksi yang tahu segala-galanya, terus hidup. Dia menutup komputer riba, berdiri di hadapan Suraya yang tergantung terbalik. Hebat, kau berjaya menemui ini. Aku akui, kau menang. Dia berhenti seketika dan menyambung dengan senyuman kejam. Tapi orang mati tak bercakap kan? Dia memberi isyarat kepada anak buahnya. Tunjukkan kepada perempuan ini rasa panas yang betul-betul supaya dia tak boleh guna kepala bijak dia lagi. Dan uruskan dia secara senyap sebelum matahari terbit. Jangan tinggalkan jejak. Arahan terakhirnya telah diberikan. Kini hanya tinggal penyiksaan dan kematian untuknya. Kapten Saleh yakin semuanya berakhir dengan kemenangan mutlaknya. Dia berpusing untuk keluar dari gudang. Tetapi dia tidak tahu. Pertunjukan sebenar baru bermula dan watak utama pertunjukan itu bukanlah dia, tetapi Dewi Dendam yang penuh kemarahan yang tergantung terbalik di hadapannya. Serangan balasnya baru sahaja hendak bermula. Apabila arahan kejam Kapten Saleh diberikan, dua orang anak buahnya menghampiri Suraya dengan senyuman jahat. Salah seorang memegang besi penyucuk yang dipanaskan dan seorang lagi memegang pisau tajam. Mereka seperti sekumpulan dubuk keji di hadapan mangsa yang lumpuh sepenuhnya. Kapten Saleh, yang mahu keluar dari gudang, berhenti seketika untuk menikmati pemandangan wanita itu meraung dalam kesakitan. Tetapi saat berikutnya, pemandangan di hadapannya memusnahkan logik dan semua hukum dunia yang diketahuinya. Mata Suraya, yang tergantung dan terkulai, tiba-tiba terbuka luas. Matanya bukan lagi mata manusia. Di dalamnya hanya ada perhitungan dingin untuk menghapuskan musuh, mesin pembunuh yang sempurna tanpa sebarang emosi. Kasut bak tenteranya terbang ke arah tali lama yang mengikat pergelangan kakinya. Pada saat tali yang tegang itu bergesel dengan bahagian logam tajam pada sarung pisau lelaki itu yang tersangkut di pinggangnya. Srash! Tali itu terputus. Badannya yang bebas daripada graviti mendarat di lantai tanpa bunyi dengan elegan seperti harimau kumbang hitam. Semua itu berlaku sekelip mata. Semasa lelaki yang memegang pisau itu berdiri terpaku, Suraya sudah berada di belakangnya. Dia memukul lehernya dengan tepi tangannya, menyebabkan dia pengsan serta-merta. Dan akhirnya, dia perlahan-lahan memusingkan kepalanya ke arah Kapten Saleh yang berdiri di pintu masuk, terkejut melihat semua ini. Dia menyeka darah yang mengalir dari kepalanya dengan belakang tangannya tanpa perasaan. Dan tanpa sebarang kesulitan, dia melepaskan ikatan tali pada pergelangan tangannya dan mula berjalan ke arah Kapten Saleh. Langkahnya perlahan dan senyap, tetapi setiap langkah kedengaran seperti tukulan yang memukul jantung Kapten Saleh. Kapten Saleh berundur dalam ketakutan, kepalanya hampir meletup dalam kekeliruan. Apa yang berlaku? Adakah itu manusia? Raksasa? Itu bukan hanya Cik Mawar yang cantik yang dia kenal. Itu adalah mesin tempur yang dilatih dengan sempurna di luar batas kemampuan manusia. Kau ni siapa sebenarnya? Suaranya pecah kerana ketakutan, hampir tidak terdengar. Suraya tidak menjawab pertanyaannya. Dia berhenti betul-betul di hadapan Kapten Saleh. Walaupun dia lebih pendek daripadanya, rasa ancaman yang dirasakannya seolah-olah pergunungan besar sedang menghimpitnya. Suraya memandang Kapten Saleh yang meronta-ronta di lantai seperti serangga dengan mata tanpa emosi. Dia boleh membunuhnya, tetapi dia tidak melakukannya. Kematian adalah terlalu belas kasihan baginya. Dia berhasrat untuk memberinya ketakutan dan keputusasaan yang lebih teruk daripada kematian.
Setelah menghapuskan semua ancaman, dia akhirnya menghulurkan tangannya ke cincin yang tersemat di jarinya. Dan dengan perlahan, dia menekannya dengan kuat. Cincin itu berkelip 3 kali dengan cahaya merah yang samar tetapi jelas, isyarat penghakiman. Dewi dendam akhirnya memanggil legiunnya. Kapten Saleh memandang cahaya merah yang tidak menyenangkan itu dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Dia belum tahu bahawa cahaya kecil itu adalah permulaan ribut besar yang akan melemparkan segala-galanya di pangkalan ini ke dalam api neraka. Kesunyian yang menyeramkan mengalir di dalam gudang. Suraya berdiri dengan tenang seperti mata ribut di tengah-tengah 3 orang lelaki yang mengerang di lantai dan Kapten Saleh yang meronta-ronta seperti serangga dengan saraf lumpuh. Darah yang mengalir dari kepalanya membentuk garisan merah di pipinya, tetapi dia tidak peduli. Pandangannya hanya tertumpu kepada Kapten Saleh yang mendongak kepadanya dengan rasa seram. Dia perlahan-lahan mengangkat cincin di jarinya. Dan sekali lagi, dia menekankan permukaannya dengan kuat dan pasti supaya Kapten Saleh dapat melihatnya dengan jelas. Cahaya merah yang samar berkelip, merebak ke dalam kegelapan sebagai gelombang radio yang tidak kelihatan. Nama kod, Dewi Pedang Patah. Ia adalah isyarat kecemasan terakhir, menunjukkan situasi krisis terburuk kepada pasukannya dan isyarat untuk penghakiman yang akan mengakhiri segala-galanya. Pada masa yang sama, di Pusat Kawalan Markas Operasi Khas Kementerian Pertahanan Malaysia, sebuah bangka bawah tanah besar yang dipenuhi peralatan canggih jantung pasukan khas paling elit di Malaysia yang menjalankan misi paling berbahaya. Satu isyarat kecemasan tunggal menggegarkan bilik kawalan yang biasanya tegang dan sunyi. Brigadier Jeneral Kamarul, orang kedua di markas dan pembantu yang paling dipercayai oleh Meja Jeneral Suraya. Dia sedang menerima laporan mengenai operasi pasukan yang ditempatkan di luar negara melalui skrin besar di hadapan. Tepat pada masa itu, jam tangan peribadinya bergetar kuat dan seluruh skrin konsol peribadinya bertukar menjadi merah. Dan di tengah skrin, satu frasa berkelip seperti kilat, nama kod, Dewi Pedang Patah. Wajah Brigadier Jeneral Kamarul menjadi kaku seperti ais serta-merta. Darahnya terasa mengalir ke belakang. Dewi Pedang Patah. Itu adalah isyarat kecemasan terakhir yang tidak pernah digunakan, yang dipersetujui oleh Panglima Suraya untuk digunakan hanya apabila dia ditangkap oleh musuh atau hampir mati. Ini bermakna Panglima sedang mati di suatu tempat, tetapi tiada tanda-tanda panik atau kesedihan di wajahnya. Matanya bersinar seperti serigala yang marah, yang hampir kehilangan dirinya. Dia berdiri serta-merta tanpa teragak-agak sesaat pun dan meraung dengan suara yang menggegarkan seluruh pusat kawalan. Suaranya bukan kesedihan tetapi kemarahan dingin yang akan memusnahkan segala-galanya. Lancarkan protokol ribut penghakiman segera. Dengan satu perkataan itu, seluruh pusat kawalan membeku ribut penghakiman. Ia adalah protokol balas dendam terakhir pasukan khas untuk menganggap sesiapa sahaja yang mengancam keselamatan Panglima sebagai musuh dan menghapuskan mereka dengan menggunakan semua kuasa yang ada, tanpa sebarang kelulusan atau prosedur dari pihak atasan. Ia adalah rancangan perang paling menakutkan yang tidak pernah dilancarkan dalam sejarah tentera Malaysia. Arahan Brigadier Jeneral Kamarul berterusan. Brigade Misi Khas 1, semua anggota bersenjata lengkap. Sediakan semua pesawat pengangkut dan helikopter untuk berlepas dalam masa 10 minit. Panglima kita dalam bahaya. Dia berhenti seketika dan memberikan arahan terakhir. Suaranya dipenuhi dengan kehendak pemusnahan tanpa belas kasihan. Hapuskan semua halangan dalam perjalanan ke sasaran. Arahan itu adalah pengisytiharan perang. Pangkalan besar pasukan khas mula bergerak seperti naga besar yang terbangun dari tidur. Siren berbunyi dan beribu-ribu komando elit bergerak seperti kilat. Di landasan, helikopter pengangkut Chinook yang besar dan helikopter serangan Viper yang dipanggil pembunuh langit bersiap sedia untuk berlepas dengan bunyi yang kuat.
untuk menyelamatkan panglima mereka, rakan seperjuangan mereka, legenda hidup mereka, Suraya, dan untuk menghukum orang-orang bodoh yang meletakkannya dalam bahaya. Legiun paling kuat Malaysia akhirnya mula bergerak. Kapten Saleh di dalam gudang masih tidak tahu apa-apa. Dia hanya memandang cincin kecil pada wanita gila itu, takut dengan apa maksudnya. Dia tidak dapat membayangkan bahawa dia baru sahaja membangkitkan kemarahan tentera paling menakutkan di Malaysia. Langit sedang menghampirinya dengan kelajuan yang mengerikan, membuka sayap hitamnya. 20 minit selepas isyarat terakhir dari cincin Suraya berbunyi, langit malam di atas regimen yang diperintah oleh Kolonel Azman telah menjadi dunia yang sama sekali berbeza. Pada mulanya, ia hanya getaran samar yang datang dari jauh. Tetapi getaran itu dengan cepat bertukar menjadi bunyi raksasa yang menggegarkan tanah dan bangunan. Apabila pengawal di pintu masuk melihat ke langit dengan ketakutan, apa yang dilihatnya adalah raksasa keluli besar yang seolah-olah menelan semua bintang di langit. Berpuluh-puluh helikopter pengangkut Chinook dan helikopter serangan Viper membanjiri ruang udara regimen seperti sarang tebuan yang marah. Cahaya lampu suluh yang kuat dari helikopter menerangi padang perbarisan dan bangunan seperti siang hari. Ini bukan latihan malam biasa. Ini adalah tunjuk kekuatan dan pencerobohan yang jelas. Ini apa yang... Sebelum dia sempat menghabiskan kata-katanya, pintu pejabatnya hancur berkecai dengan letupan yang besar. Anggota pasukan khas yang bersenjata lengkap dengan peralatan tempur canggih berwarna hitam menyerbu masuk bersama asap. Muncung senjata mereka diacukan tepat ke jantungnya. "Bergerak, kami tembak." Suara yang sedingin ais. Penentangan adalah sia-sia. Kolonel Azman terpaksa mengangkat tangan di hadapan ketakutan mati yang tidak pernah dirasakannya sepanjang hidupnya. Pada masa yang sama, bayangan hitam membanjiri padang perbarisan dan bumbung bangunan utama dari berpuluh-puluh helikopter. Mereka adalah pengikut setia Suraya, anggota elit Brigade Misi Khas 1 Malaysia. Mereka adalah mesin perang manusia yang hidup yang turun ke jantung musuh. Tiada kekeliruan dalam gerakan mereka. Seolah-olah mereka telah berlatih untuk saat ini untuk masa yang lama. Mereka menguasai sepenuhnya semua rangkaian komunikasi dan sistem perintah regimen dalam beberapa minit sahaja. Mereka menundukkan orang-orang kepercayaan Azman dan mengunci semua gudang senjata. Regimen itu kini menjadi penjara besar yang terpencil sepenuhnya dari dunia luar. Sekejap kemudian, pintu besi besar gudang tercabut dengan bunyi yang kuat dan komando khas yang dipimpin oleh Brigadier General Kamarul menyerbu masuk. Mereka menemui pemandangan yang mengerikan di dalam gudang dan panglima mereka berdiri sambil berdarah di kepala. Mata Brigadier General Kamarul serta-merta menyala dengan kemarahan. Dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengacukannya ke kepala Kapten Saleh yang terbaring di lantai. "Berani kau sentuh panglima kami?" Tetapi Suraya mengangkat tangan, menghalangnya. "Sudah, Jeneral Kamarul." Suaranya dingin dan tenang. Penghakiman belum bermula lagi. Dia mengelap darah di wajahnya dengan tuala bersih yang dihulurkan oleh anak buahnya. Dan seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku, dia berjalan keluar dari gudang dengan langkah yang bermaruah seperti ratu yang telah menuntut kembali kerajaannya. Di belakangnya, ratusan legiun elit yang berkumpul untuk melindunginya, mengikutinya seperti hutan keluli yang besar. Kini, yang tinggal hanyalah menyeret dalang sebenar yang mencipta semua tragedi ini ke hadapan cahaya. Masa penghakiman akhirnya tiba. Padang perbarisan telah menjadi pentas penghakiman yang besar. Cahaya lampu suluh dari berpuluh-puluh helikopter tertumpu seperti lampu pentas kepada watak-watak yang berkumpul di tengah padang. Di satu sisi pentas, Kolonel Azman yang diikat oleh komando khas, Kapten Saleh yang diseret keluar dari gudang dan pengikut mereka berlutut di atas tanah yang dingin. Mereka adalah raja dan putera yang memerintah pangkalan ini hanya sejam yang lalu, tetapi kini mereka hanyalah banduan yang hancur menunggu penghakiman.
Kolonel Azman tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya. Helikopter yang membanjiri langit, pasukan khas misteri yang memancarkan niat membunuh dan seorang wanita berdiri di tengah-tengah semua itu. Dia meragui matanya sendiri. Di sana berdiri Letnan Muda Zulaikha, pegawai wanita baru yang dia pandang rendah dan biarkan Kapten Saleh pijak sesuka hati yang dia ejek sebagai Cik Mawar. Tetapi penampilannya sekarang bukanlah wanita lemah yang dia kenal. Walaupun darah kering meninggalkan kesan merah di pipinya, pinggangnya tegak lebih daripada mana-mana jeneral. Pandangan matanya dingin dan tenang, seperti jurang yang tidak dapat diukur, dan di dalamnya terdapat aura penguasa mutlak yang menguasai dunia. Dan yang paling menakjubkan, ratusan komando khas yang berbaris di belakangnya seperti pergunungan keluli yang besar. Mereka adalah legiun paling kuat yang setia kepadanya dan hanya menunggu isyarat tangannya. Otak Kolonel Azman hampir meletup dalam kekeliruan. Siapa wanita ini? Bagaimana seorang Letnan muda boleh menggerakkan pasukan khas di bawah Kementerian Pertahanan? Dia terdesak berharap semua ini adalah mimpi ngeri yang mengerikan. Suraya berjalan perlahan ke arah Kolonel Azman yang berlutut tanpa berkata apa-apa. Bunyi bat tenteranya memijak tanah bergema kuat, memecahkan kesunyian di seluruh padang perbarisan. Dia berhenti betul-betul di hadapannya. Dia tidak lagi melayannya sebagai pegawai atasan. Di matanya hanya ada penghinaan dingin terhadap orang yang mendorong adiknya ke arah kematian. Kolonel Azman. Dia membuka mulutnya buat kali pertama. Suaranya tidak membawa sebarang emosi seperti pandangan matanya. Adakah kau faham situasi ini? Pertanyaannya yang tenang itu menggoyahkan kewarasan terakhir Azman. Dalam ketakutan dan kekeliruan, dia berjaya memeras suaranya. Kau ni siapa sebenarnya? Itu sahaja soalan yang boleh dia ajukan. Dan dia ditakdirkan untuk berhadapan dengan kebenaran paling mengerikan yang akan memusnahkan seluruh sisa hidupnya sebagai balasan. Suraya tidak menjawab pertanyaannya serta-merta. Dia mengangkat kepalanya seketika, melihat anak buahnya yang mengelilinginya dan askar-askar regimen yang ketakutan. Dan akhirnya, dia bersedia untuk menaikkan tirai terakhir drama kejam ini. Senyuman yang sangat samar dan dingin seperti Dewi Maut muncul di bibirnya. Sudah tiba masanya untuk mendedahkan segala-galanya. Sebaik sahaja soalan terdesak Kolonel Azman berakhir, bunyi bat tentera yang besar kedengaran di belakangnya. Itu adalah Brigadier Jeneral Kamarul, pembantu Suraya. Dia berjalan melepasi Azman dan berhenti betul-betul di hadapan Suraya. Dan di hadapan ratusan askar di padang perbarisan dan anak beranak Azman yang ketakutan, dia memberikan tabik hormat yang sempurna kepadanya. Suaranya bukan sekadar laporan. Ia adalah jeritan seperti guruh yang mengandungi kesetiaan mutlak kepada pemimpinnya. Panglima. Satu perkataan itu membekukan seluruh padang perbarisan. Otak Kolonel Azman enggan mentafsirkan maksud perkataan itu. Panglima, perempuan Cik Mawar ini? Tak mungkin. Suraya membalas tabik hormat Brigadier Jeneral Kamarul dengan anggukan ringan. Dan akhirnya, dia berpaling semula ke arah Azman untuk menamatkan segala-galanya. Matanya kini lebih dingin daripada glazier Sifar Darjah tanpa sebarang belas kasihan. Mulutnya akhirnya terbuka. Suaranya tenang, tetapi berat yang terkandung di dalamnya cukup kuat untuk menggegarkan seluruh padang perbarisan. Aku. Dia berhenti seketika melihat Kapten Saleh yang terbaring di lantai dan Azman yang terkejut silih berganti. Adalah wanita yang kamu cuba bunuh. Dia perlahan-lahan menanggalkan papan nama Zulaikha di dadanya dan mencampakkannya ke tanah. Mejar Jeneral Suraya binti Ahmad, Panglima Operasi Khas Kementerian Pertahanan Malaysia, Jeneral 2 bintang, Panglima yang memimpin pasukan khas paling kuat di Malaysia. Penglihatan Kolonel Azman menjadi gelap. Perasaan mengerikan seolah-olah semua darah mengalir keluar dari badannya. Dia kini sedar betapa besar dan menakutkannya entiti yang dia sentuh. Dia tidak menyentuh seorang letnan muda. Dia menyentuh sisik naga seluruh tentera.
Mereka menyedari terlalu lambat bahawa pribadi yang tidak berkuasa yang mereka bunuh telah membangunkan dewi dendam paling kuat di Malaysia dari tidurnya. Suraya tidak memandang mereka lagi. Dia memberikan arahan terakhir kepada pembantunya dengan suara dingin. Tangkap mereka segera, rampas semua komputer dan dokumen di pejabat komandan regimen. Mulai hari ini, semua kuasa pemerintahan di pangkalan ini akan saya kendalikan sendiri. Ya, Panglima. Komando khas bergerak serentak. Mereka memasangkan garis sejuk di tangan anak beranak Azman yang benar-benar terkejut dan pengikut mereka. Bunyi logam klik bergema dingin seperti loceng terakhir yang menandakan kehancuran mereka. Semuanya telah berakhir. Dia yang telah melangkah ke neraka untuk membalas dendam adiknya, akhirnya menghukum semua raja neraka dan berdiri di tempat tertinggi di takhta itu. Kini, yang tinggal hanyalah membakar semua benih kejahatan yang ditaburkan di kerajaan busuk ini. Penghakiman Suraya tidak berakhir dengan hukuman peribadi. Dia perlu mencabut budaya rasuah dan keganasan yang memakan pangkalan ini dari akarnya di hadapan semua anggota untuk memastikan tragedi seperti ini tidak berulang. Dia memberi isyarat kepada Brigadier Jeneral Kamarul. Jeneral Kamarul membawa USB yang mengandungi darah adiknya yang ditemui Suraya dari gudang dan naik ke podium perintah di tengah padang perbarisan. Juruteknik bergerak pantas menyambungkan USB kecil itu ke sistem siaran seluruh pangkalan. Ratusan askar yang berkumpul di padang perbarisan menahan nafas, memerhatikan apa yang akan berlaku. Suraya berkata kepada Azman dan Saleh yang berlutut dengan suara dingin, "Aku akan biarkan kamu dengar sendiri jenayah yang kamu lakukan dengan suara kamu sendiri di hadapan semua askar yang kamu tindas." Apabila dia memberi isyarat, Jeneral Kamarul menekan butang enter pada komputer riba dan saat berikutnya, suara neraka mula bergema dari pembesar suara seluruh pangkalan. Yang pertama keluar adalah perbualan rahsia antara Kolonel Azman dan pemilik syarikat logistik merancang penyelewengan jaket kalis peluru. Bunyi sampul wang bertukar tangan, suara kotor dan tamak mereka menawar harga nyawa askar bergema jelas di seluruh padang perbarisan. Wajah askar-askar mula berkerut kerana terkejut dan marah. Mereka geram kerana jaket kalis peluru yang mereka pakai sebenarnya adalah alat untuk orang-orang ini membuat wang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Fail seterusnya adalah rakaman suara Kapten Saleh memukul dan mengugut Pribet Zulkifli. "Kau nampak apa, budak sial? Kalau kau kacau sekitar gudang tu lagi, kau tahu-tahu sajalah ibu bapa kau akan dapat mayat anak yang hilang tanpa jejak." Bersama suara kejamnya, diikuti bunyi irangan kesakitan, Pribet Zulkifli dan suara terdesak merayu untuk diselamatkan. Kebenaran ngeri hari itu terpahat jelas di telinga setiap askar. Keluhan marah dan tangisan terpendam meletus di sana-sini. Dan akhirnya, fail video dari USB dimainkan di skrin besar yang dipasang di sudut padang perbarisan. Ia adalah rakaman semua yang dikatakan Kapten Saleh sambil mengejek Suraya di dalam gudang pada saat dia tergantung terbalik. Cik Mawar patutnya melayan jantan saja, bukan menyibuk. Kata-kata menghinanya, arahan kejamnya untuk menyeksa wanita itu kepada anak buahnya dan wajah syaitan yang tersenyum puas memerhatikan semua itu. Semua bukti, semua kebenaran didedahkan secara terperinci. Azman dan Saleh tidak dapat mengangkat kepala. Mereka tidak mampu menanggung pandangan yang penuh penghinaan dan kebencian yang dilemparkan oleh ratusan anak buah ke arah mereka. Mereka hanya boleh memerhati tanpa berdaya apabila semua kehormatan dan kuasa yang mereka bina hancur berkecai dalam sekelip mata oleh suara dan wajah mereka sendiri. Suraya memerhati pemandangan itu dengan tenang. Kemudian dia mengambil mikrofon dan berkata dengan suara yang tegas, "Ini adalah bukti kejahatan yang kamu lakukan. Kamu tidak lagi layak untuk membela diri atau meminta maaf." Dia menjatuhkan hukuman terakhir kepada Azman dan Saleh yang menggeletar dengan gari di tangan. "Penghakiman terhadap kamu akan dilakukan di mahkamah tentera. Tetapi sebelum itu, lihatlah dengan jelas mata semua askar yang kamu tindas.
Dan ingatlah betapa beratnya jenayah kamu sepanjang hayat kamu. Sejurus selepas kata-katanya, komando khas mengheret mereka keluar. Beratus-ratus mata yang menyala seperti api neraka mengekori pengunduran mereka yang menyedihkan. Di atas padang perbarisan yang semua kebenaran telah terungkap, angin sejuk awal pagi bertiup, seolah-olah menghiburkan roh-roh yang mati. Keputusannya lebih kejam daripada yang dijangka sesiapa. Dalang utama, bekas Kolonel Azman dan bekas Kapten Saleh. Mereka bukan sekadar askar yang korup yang menyeludup barangan logistik. Mereka membunuh seorang askar bawahan untuk menyembunyikan jenayah mereka dan menyeksa serta cuba membunuh seorang pegawai atasan yang cuba mendedahkan kebenaran. Ini adalah tindakan pengkhianatan yang tidak boleh dimaafkan yang menggugat asas tentera. Hukuman mati. Saat bunyi tukul hakim bergema di seluruh mahkamah, semua darah hilang dari wajah Azman dan Saleh. Mereka meragui telinga mereka sendiri. Hukuman mati kedengaran seperti mimpi ngeri, bukan realiti bagi mereka yang tidak pernah bersedia untuk mati. Mereka menjerit dan meronta-ronta, tetapi diseret keluar dari mahkamah oleh polis tentera yang dingin. Kuasa dan wang yang mereka puja akhirnya tidak melakukan apa-apa selain menggantungkan tali gantung yang sejuk di leher mereka. Pengikut lain yang terlibat dalam jenayah mereka juga dijatuhkan hukuman berat dari penjara seumur hidup hingga puluhan tahun dan akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara yang dingin. Penghakiman terhadap syaitan yang mencemarkan langit berakhir dengan sempurna dan mutlak tanpa secebis belas kasihan. Mereka telah membayar harga yang paling berat, setimpal dengan beratnya jenayah yang mereka lakukan. Di kerusi penonton paling belakang, Suraya memerhati semua pemandangan itu dalam diam. Tiada kegembiraan, tiada kesedihan, tiada sebarang emosi di wajahnya. Dia hanya memejamkan mata secara senyap sambil memeluk gambar adiknya. Zulkifli, semuanya sudah berakhir. Itu adalah saat dendam yang panjang akhirnya berakhir. Setelah semua penghakiman selesai, Suraya kembali ke tempatnya, jawatan Panglima Operasi Khas Malaysia. Dia bukan lagi Lieutenant Muda Zulaikha. Dia adalah Major Jeneral Suraya, salah seorang komander yang paling kuat dan dihormati di tentera Malaysia. Dia bukan sahaja menyelesaikan dendam atas kematian adiknya yang tidak adil, tetapi juga mencabut akar rasuah besar yang tersembunyi jauh di dalam tentera, membawa harapan baru kepada ratusan askar. Tindakan beraninya mencetuskan amaran besar di seluruh tentera. Kementerian Pertahanan memulakan reformasi besar-besaran untuk menghapuskan keganasan dan penyalahgunaan kuasa di seluruh tentera akibat insiden ini. Untuk memastikan tiada lagi Zulkifli kedua atau Azman kedua muncul, Suraya tidak berhenti pada dendam peribadi. Dia mengasaskan Yayasan Zulkifli menggunakan wangnya sendiri, dinamakan sempena adiknya. Yayasan itu menjadi perisai yang kuat, memberikan sokongan undang-undang dan psikologi kepada askar-askar yang menderita akibat keganasan dan gangguan yang tidak adil di dalam tentera. Dia telah mengubah kematian tragis adiknya menjadi benih untuk mencipta dunia yang lebih baik, memastikan ia tidak sia-sia. Beberapa bulan kemudian, di Memorial Tentera Negara, di bawah langit biru yang cerah, tempat di mana banyak batu nisan tidur dengan tenang. Suraya berdiri di hadapan satu batu nisan kecil dalam posisi yang sempurna, seperti seorang pegawai baru yang baru ditauliahkan. Di batu nisan itu terukir 6 perkataan, nama yang paling disayanginya di dunia, Pribet Zulkifli bin Ahmad, Tentera Darat. Dia tidak lagi memakai pakaian hitam. Dia memakai seragam jeneral yang membanggakan dengan 2 bintang berkilauan di bahunya. Dia meletakkan sekuntum bunga kekuar putih di batu nisan adiknya secara senyap. Dia tidak lagi menangis. Di wajahnya terdapat senyuman tipis yang dipenuhi ketenangan seseorang yang telah menamatkan segala-galanya dan kerinduan yang mendalam terhadap adiknya. Dia membelai batu nisan itu dengan lembut dan berbisik perlahan, hanya angin yang dapat mendengar suaranya. Kakak dah tunaikan janji, Zulkifli. Berehatlah dengan tenang sekarang.
Seolah-olah mendengar kata-katanya, angin hangat bertiup dari suatu tempat, menggegarkan kelopak bunga kekuar di atas batu nisan itu dengan lembut. Seperti ucapan terima kasih terakhir adiknya dari syurga kepada kakaknya. Perjalanan dendam yang panjang akhirnya berakhir. Kini, yang tinggal hanyalah hidup dengan tabah untuk adiknya dan untuk semua askar yang diselamatkannya untuk dunia yang lebih baik. Dia berpusing secara senyap dan berjalan dengan bangga ke arah pagi yang baru menantinya. Cahaya matahari yang menyilaukan memancar di belakangnya. Kadang-kadang, untuk menangkap syaitan di tempat paling dalam di neraka, kita mesti bersedia untuk menjadi dewi dendam itu sendiri. Meja Jeneral Suraya meninggalkan kedudukan selesanya di tempat paling tinggi dan melangkah terus ke tempat paling gelap dan berbahaya. Itu adalah perjuangan agung seorang manusia ke arah kebenaran, lebih daripada sekadar dendam peribadi. Kisah hari ini bertanya kepada kita tentang kepimpinan sejati. Seorang pemimpin sejati bukanlah seseorang yang hanya duduk di bilik kawalan yang selamat dan memberikan arahan kepada anak buahnya. Tetapi seseorang yang sanggup turun ke tempat paling bawah, merasakan sendiri kesakitan anak buahnya, mengelap air mata mereka dan mengorbankan diri untuk mereka. Itulah komandan yang sejati. Meja Jeneral Suraya tidak berdiam diri di hadapan kematian adiknya. Dia mempertaruhkan segala-galanya dan melompat ke dalam ribut rasuah dan keganasan yang besar. Dan akhirnya, dia menenangkan ribut itu dan membawa pagi yang baru. Kisah ini juga bercakap tentang keberanian untuk keadilan. Mungkin masih ada banyak Azman dan Saleh di sekeliling kita. Di hadapan kuasa mereka yang tidak adil, kadang-kadang kita sibuk menjaga diri kita, berdiam diri dan berpura-pura tidak nampak. Tetapi jangan lupa, apabila keberanian kecil berkumpul, seperti askar-askar yang berdiri di sisi Letnan Muda Zulaikha, barulah kuasa besar untuk mengubah dunia tercipta. Kisah hari ini berakhir di sini. Apa pendapat anda tentang tindakan Meja Jeneral Suraya yang meninggalkan segala-galanya dan melompat ke neraka untuk membalas dendam adiknya? Dan adakah anda fikir penghakiman mutlak, iaitu hukuman mati yang dijatuhkannya, adalah adil? Sila tinggalkan pendapat dan komen berharga anda di bawah. Suara anda akan menjadi kekuatan besar untuk menjadikan masyarakat kita lebih adil dan hangat. Jika kisah hari ini memberikan kesan mendalam di hati anda, sila tekan butang like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menghidupkan pemberitahuan agar anda tidak terlepas kisah yang lebih menarik dan bermakna pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton.